Nama saya adalah Hasrizal bin Abu Hassan dari Sekolah Kebangsaan Sungai Serai SKSS. Saya ingin menanyakan soalan yang berasaskan PBS, iaitu pentafsiran berasaskan sekolah. Saya sebenarnya menyokong penuh dasar kerajaan atau saranan kerajaan untuk memperbaiki pendidikan sekolah-sekolah di Malaysia. Tetapi pentafsiran sekolah iaitu PS kurang memberangsangkan dari fungsi PS itu sendiri. Kerana apa? Kerana ia dilaksanakan oleh sekolah-sekolah sendiri yang dilakukan oleh guru-guru mengikut teori dan praktikal. Tahu, boleh buat dan amal. Di sini saya ingin bertanya, professional judgement, jika anak saya dari bukan anak emas yang dipilih atau disukai oleh guru, adakah ia akan efek dari segi pendidikan dan juga prestasi sekolah anak saya? Sedangkan sekarang ini waktu yang diperuntukkan untuk saya berjumpa dengan guru hanya 10 dan 15 minit. Itu pun waktu kita mengambil report card. Kita faham guru memiliki tanggungjawab yang besar. Apabila kita berjumpa dengan guru, sebab yang ia berlandaskan verbally, tidak ada documentation, attachment, tidak ada apa-apa, hanya berlandaskan verbally. Sekarang saya nak soalan kedua saya, adakah ia relevan dengan program dan prasarana sekolah dari segi sistem pendidikan pada masa sekarang? Sedangkan kita tahu pada masa sekarang kita sudah masuk teknologi yang tinggi, murid-murid Y dan Z, betul-betul ini seperti yang kita dengar tuan-tuan dari sini. Sekian, wassalam.